Okey, Assalamualaikum. Sekiranya app Raya TV ni tak dapat dibuka, jadi macam ni. Dia putih sekejap, lepas tu dia tutup balik. Okey. Apa yang kita buat? Pertama, kita masuk settings. Setting sini. Kita cari date and time yang ni. Kita masuk date and time ni. Atas sekali, kita klik. Kemudian kita off. Okey, automatic date and time dah off. Sekarang apa yang kita perlu buat? Tukar tarikh. Tukar tarikh supaya menjadi bulan dia adalah bulan Disember. Guna keypad bahagian ini. Untuk ke bawah, tekan ini. Tekan ini. Sampai Disember. Disember, okey, betul dah. Untuk kita tukar hari bulan pula, tekan anak panah ke kanan. Tekan anak bulan ke kanan. Cari 30 hari bulan. 30 hari bulan, okey, dah betul. Ke kanan lagi. Pilih tahun 2025. Okey, dah siap macam tu. Kita perlu tekan OK yang tengah ni. Tekan OK sekali. Dia akan keluar ke sini. Nampak Disember 30, 2025. Automatic date and time ni masih off, jangan onkan lagi. Okey, apa yang perlu buat sekarang? Skrin macam ni. Tekan butang home yang gambar rumah ni. Nampak? Tekan butang home. Okey, tekan butang home sekali. Sekarang kita perlu masuk app Raya TV. Kita cuba masuk balik. Okey, nampak? App Raya TV dah boleh masuk. Walaupun tarikh adalah Disember 2025. Okey, tak apa lagi. Lepas ini baru kita akan update ke takwim baru 2026.